Ramai tak sedar yang game Roblox tu bukan hanya sekadar game, tapi dia adalah tempat sosial untuk kanak-kanak sekarang. Seperti kes yang dah terjadi dekat California, Florida, UK, jadikan dia sebagai pengajaran. Dan bagaimana diorang tunjuk niat kanak-kanak ni hanya nak bermain, last-last terperangkap dalam tempat yang diorang sendiri pun tak faham. Sepatutnya sistem macam ni melindungi mereka. Sekarang buat mereka dalam terperangkap. Dekat Malaysia diorang anggap semua masalah ni punca daripada game, tapi sebenarnya punca daripada 3 benda. Pertama, anak yang terlalu awal didedahkan dengan dunia digital. Kedua, ibu bapa tak tahu macam mana nak guide. Ketiga, undang-undang negara lambat kecap tentang masalah-masalah macam ni. Lepas ni, janganlah persoalkan Roblox ni patut di-ban ke atau tak. Soalan sebenar yang patut kita tanya, bagaimana kita nak bina sebuah rumah yang selamat walaupun dunia luar dah tak selamat. Macam mana kita nak ajar dorang batas sebelum dorang belajar batas dari orang yang salah. Kita patut fikir macam mana kita nak masuk vibe anak-anak sekarang yang penuh dengan digital dan nasihatkan mereka pasal digital agar selepas ni diorang tak tersalah langkah dan kita pun tak terlambat. Saya harap mak ayah sekarang lebih berjaga-jaga dan berhati-hati tentang sekeliling sebab dunia semakin laju, macam-macam boleh jadi. Jangan takut kita belajar sekarang, kita bersedia dari sekarang.